Haikal tu. Bella duk tak duk sampai RTC Perak. Sebab apa? Ada Farmer Fest. Mereka ada daripada 29 Mei sampai ke 2 Jun. Satu cara dia berlambak-lambak macam-macam. Ada konser ekspedisi 31 hari bulan. Ada boleh try-try masakan. Mereka ada bagi demonstrasi masakan. Hampa boleh main makan free. Lepas tu ada zoo Ada petting zoo. Ada taman. Nama dia High Grove Farm. Masuk percuma tak kena bayar. Cik-cik hak boring tu tak tahu nak buat apa, ajak anak mai. Tarik tangan menantu, bawa mai tengok apa kalau OOTD pun lawa ni noh. Kalau kau Bella posing tangan ni. Lawanya buah tomato. Ni baru RM12 tu. Makcik rainbow nak ambil tanam belakang rumah tak habis beli dah, petik saja. Pokok tomato RM15 makcik. Ambil gamak tani, apa nak kata segok lah OOTD cik oi. Upload kat story kan kawan tengok dia jealous lah. Comel-nya. Tu dia. Buat lari. Buka pintu, keluar lari. Korban. Haikal tu. Ni bawa anak-anak boleh main ni. Datang apa ni? Siapa kata Perak ni tak ada salji? Ni, ada salji hampa weh. Sulut. Let it go. Mak bapak nak healing, depa ada bagi meja healing dekat sini. Ada kursi, bolehlah duduk-duduk sambil tu anak boleh duduk tang ni. Mana nampak? Mai sini tengok. Ada super duper hampa. Seronoknya bayar RM10 saja seorang. Boleh mandi sampai basah lokuh sampai tak ada apa dah. Nasib baik Kak Bella tak bawa baju renang. Faedah Bella dah. Apa weh lawanya? Bunga dia macam bunga tipu. Tu. Macam muhur tu. Bunga ke Bella? Pilih tengok. Bunga. Tu dia. 7 warna pelangi duk ada tang ni. Macam-macam warna ada, murah-murah. Satu ranting RM12. Buah-buahan pun ada, segar-segar. Ni semua under farmer hampa. Mai tengok. Semua ni RM10 hampa. Mai kita tengok ada apa? Ada belimbing, ada buah naga, ada buah jambu. Banyaklah penuh. RM10 saja. Rebung pun ada hampa, rebung tempatan. Tengok tu. Eloklah. Boleh buat masak macam-macam. Murah je. Satu RM3, dua RM5. Ayak nenah. Tuduh tu. Ui, tengok bentau. Fresh. Ayak nenah. Datuk Jamal pun ada kat sini hampa ni tinggi noh Datuk Jamal noh. Datuk ambil gambar lagi. Ada daging segar juga tengok tu Datuk Jamal jual. Lepas tu ni ada hak pack-pack macam ni. Ada kambing perak, daging perak semualah hak Datuk Jamal punya. Dekat sini pun ada juga alpaka. Mai tengok dekat Zahara Garden. Dekat Farmer Fest ni ada Zahara Garden, boleh tengok alpaka. Jom. Romeo nama. Amboi kemai tak berdangan rupa nama Romeo. Nah. Bismillah, makan bismillah. Makan, dia tak mau abang. Dia makan apa si kanak Hai, Stella. Stella lagi? Korban lagi Stella tengok kamera. Stella, kamera. Ni mai jumpa kakak kita boleh minum free. Halal. Bismillah. Sedap. Tengok orang lah manis. Ayak dia pun manis macam orang dia. Hak mana kakak-kakak kita nak shopping ni. Macam-macam ada. Dia pun punya produk-produk industri makanan. Produk asas tani. Orang kita under farmer. Dia pun jual macam-macam. Apa tu? Ikan bilis pulau Pangkok. Lawa-lawa. Boleh main pilih sendiri. Siapa sakit kepala, migraine, bubuh kat tangan lagu ni, ambil sirup. Siapa yang tak boleh tidur pun bagus. Kuat noh. Ni 3 hari pun bau kalau tak usah tangan ni. Ikan sungai semua hampa. Dia pun jual satu paket berapa? RM12 saja. Ni dia bawa garang kunyit balik pelepas dalam belanga ya. Mudah no. Duk viral tiramisu. Ni Bella beli dekat sini Medina Embrit. Tu hampa boleh pergi cari kalau kedai dia dekat Menara Condong. Asal macam mana? Ni kan. Tak no. Kalau mai tang ni kenyang hampa weh. Bismillah. Betul Dendeng. Daging dendeng. Sekejap. Wah, terkalih. Resipi original Sarawak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Hak ni? Dia coklat. Sekejap. Sekejap no? Fiska kek napih ada lebih 20 jenis. Ada festival makanan juga tengok tu. Macam-macam ada. Kacang pul pun ada. Sawadikap. Kabu kerang, nasi tom yam, kabu Maggi semua ada. Udah tu capati. Ada kuah kambing ada. Ni kuah apa? Kuah sardin sedap ke? Kalau hampa mai tu ada lah meja insya-Allah. Tengok. Besar dia punya dewan. Macam-macam makanan ada. Kat Perak pisang Cak Lempong ni kat chef dia ada. Orang lain tak ada. Aiskrim, gula apung. Negeri Sarawak. Tu dia. So buyung pun ada nampak tu. Tu dia. Takkan tak sedap tak tahu ni. Sak lemak. Salai macam-macam. Itik ada, daging ada, ayam ada. Tu. Ni Bella boleh gila hampa weh. Tak tahu nak makan apa.
Tapi boleh main lagi sebab Bella nak duduk Perak 2 hari. Esok boleh main lagi.